macam ni. Cuma tak ada surat cinta sahaja. 1, 2. Tak ada barang lain kan. Okey, kita tutup balik. Kita tahan lah. Idea dah guna yang apa, medical punya tu. Alamak, mistake. Dia tak bagi bateri. Oh, dua-dua dia tak bagi bateri, geng. Okey, mistake tu mistake sebab aku tak suka guna bateri sendiri. Kadang bila kita terlupa, kita return kat customer, bye-bye dengan bateri-bateri, okey. So, di sini fail kan. Siapa-siapa yang nak hantar servis repair dekat aku, okey, hampa wajib hantar bateri, okey. Tak kisahlah bateri original ke bateri third party siapa. Tak apa, itu kita double check. Tak ada. Okey, GoPro kita cerita, tak kisahlah model hang pakai GoPro berapa pun. Macam kat depan aku 910. 910 ni persamaan dia apa? Prosesor yang digunakan sama. Okey, kualiti gambar tak sama. Image stabilizer 10 lebih bagus kan. Kemudian sebab okey, kalau ikut prosesor 9 10 sorry, aku lupa okey. 9 aku lupa, tapi 10 11 12 prosesor yang sama. Okey, 9 minta maaf aku lupa, tapi kalau tak salah aku mungkin sama 9 sampai 12 kan. Bateri 9 sampai 12 sama, mai 13 dah jadi lain. Cuma kadang-kadang orang kata kalau prosesor sama, jadi buat apa kita nak upgrade, betul tak kan. Okey, itu di mata hampa. Okey, aku dah pakai, kenapa ada macam double sided ni. Okey, aku dah pakai daripada orang kata aku pakai 9, aku pakai 10, 11, 12. Okey, memang ada beza. Memang banyak beza dan sangat berbeza. Okey, walaupun posisi dia sama tu, kita cerita lah yang tu mungkin entry lain ke apa kan. Yang aku tahu dua-dua GoPro ni ada problem. Cuma nak cerita ke hampa, okey, GoPro, Action Cam ataupun mana-mana brand yang lain apa semua kan, kalau let's say apa kena tekan, dia menyala dia padam balik, dia blinking dia padam balik, kadang-kadang dia tak blinking langsung, kadang-kadang dia hang dan sebagainya. Ada unit yang masuk dalam alert, masuk dalam sungai, okey, hangpa boleh bayangkan dah tenggelam apa semua. Aku buka, aku servis balik elok, tak payah tukar apa sebarang part pun. Sebab apa? Okey, Action Cam, nama dia Action Cam, dia sangat-sangat susah nak rosak. Hampa kena faham benda tu. Kadang-kadang dia jadi terpadam, blinking dan sebagainya, tu biasa. Nak tanya jawapan kat aku zaman bisnes mana ada benda yang boleh pakai tahan lama. Yang faham kat situ, okey. Dalam 10 biji, 8 biji aku buka, aku servis balik elok, tak payah tukar apa pun. Dalam 2 biji tu insyaAllah lah nanti kena ada barang apa-apa yang tukar lah kan. Okey, cuma okey, lagi satu nak beritahu kat apa, aku lupa dah. Okey, dalam 2 biji lagi akan adalah problem. Contohlah kena tambah RM50, RM100 dan sebagainya. Kau akan beritahu customer tahu okey baru aku buat, tak okey aku tak buat. Cuma bila buka servis check, okey, aku akan ambil duit kerja dulu. Sebab apa, yang tu duit kerja aku. Bila kita buka servis check apa semua dah menyala elok balik apa semua, boleh pakai, tak payah bayar apa extra lah. Simple, faham kat situ Itu cara aku lah. Okey, kemudian nombor phone aku ada kat bawah, kat tepi, kat atas. Hampa boleh ambil nombor phone aku, hampa save. Jangan duk call biasa, jangan duk call dalam bentuk WhatsApp, aku takkan jawab. Biasanya hampa message dalam bentuk WhatsApp, message, text message, voice message atau video message, insyaAllah aku jawab kan. Hampa kata contoh macam ni, hampa rakam, bang, kamera saya ni tak boleh on. Bila on, saat dia padam, saat dia short. Contoh hampa explain, buka, tunjuk apa semua, send dekat aku. Okey, kemudian insyaAllah aku jawab. Okey, dan contohlah hampa nak servis, hampa nak repair, hampa nak tanya pendapat, hampa nak upgrade dan sebagainya, insyaAllah boleh, tak ada masalah pun lah. Yang ni kena yang ke apa, okey, dia ada sun. Okay. So for takat tu je aku explain. Okey, untuk hari ni kalau ada apa-apa, hampa hubungi aku lah. Okey, condition dua orang pula, dua biji lebih kurang lah. So takat tu je aku live hari ni. Okey, alright gang, bye, salam.